وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah kita boleh sambung majlis ta'lim kita ini ikhwan. Satu daripada kita dapat manfaat daripada majlis ta'lim ini adalah tarbiyah. Kita dapat tarbiyah daripada majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwatul Iman, dalam hadis daripada Abu Abbas Sahlim bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dia cerita tentang mereka duduk dengan Nabi satu hari. Ini saya nak kaitkan majlis taklim ini, dia selalu mendidik manusia. Dia didik kita. Mereka duduk dengan Nabi. Tiba-tiba kata sahabat Nabi ini, Abu Abbas Sahlim Sa'din As-Sa'idi, dia kata marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalis. Ada satu orang jalan lintas. Bila kawan dia lintas, Nabi pusing kepada kawan duduk sebelah Nabi ni. Nabi kata ma ra'yuk fi hadza? Nabi kata kawan yang lintas depan kita ni, Nabi kata kawan duduk sebelah dia ni, Nabi kita ingat dia dulu. Nabi guna buat begitu kan. Jadi kita kan, kita kata dia tutup terus. Hanya mangkuk dia ke mana? Mangkuk terus di dalam kita buat ni. Nabi tak. Nabi kata pada sahabat dia, Nabi kata ma ra'yuk fi hadza? Ma ra'yuk fi hadza? Apa ra'i kamu? Apa pandangan kamu tentang orang ni? Sahabat Nabi jawab, sahabat Nabi kata rajulun min asyrafin nas. Oh, ini orang yang kita kata orang yang asyraf, orang yang kau bisa dibeli. Orang yang ada nama lah, orang yang kalau zaman dulu bangsawan. Asyraf ni bangsawan. Ini semua ni orang yang baiknya. Ini kumpulan kalau darah jenis darah O punya. O plus A punya Pak Min. Jenis kalau masuk hospital payah cari. Ni darah baiknya ni. Ini asyrafin nas, orang mulia ni, orang yang ada nama punya. Kata sahabat Nabi, wallahi demi Allah ya Rasulullah, hariyun in khataba yunkah. Dia ni kalau pergi minta anak siapa pun tak tolak. Orang tak tolaknya. Dia minta anak siapa pun dapat. Wa in syafa'a yushaffa'. Kalau dia minta bantuan, mesti orang nak tolong dia. Yang inilah pandangan kami tentang kawan yang Nabi tanya siapa dia. Fasakata Rasulullah. Dia tak kata apa Nabi. Tiba-tiba summa marra rajulun, mai pula satu orang. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma ra'yuk fi hadza?" Nabi kata ni kawan nombor 2 ni, rajul tsani, kawan nombor 2 ni. Apa kamu boleh ingat? Oh, dia kata hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Dia bawa fuqara tu kan. Pakai dia ni, dia Rasulullah ni pakai punya orang. Panggil fuqara tu kan. Cuma tak baca inna ma sadaqah lil fuqara wal masakin. Dia tak abang kata ini boleh terima zakat. Cuma abang kata ni fuqara'il masakin. Ini betul-betul fuqara daripada muslimin ni.
Dia kata, hadza hariyun in khataba la yulqih alla yulqih. Kalau dia masuk Pinang siapa pun memang tahulah jawapan dia. Dia masuk Pinang pun tahulah jawapan dia, tak dapat. Wa in syafa'a alla yusyafa'. Kalau dia minta tolong pun rasa-rasa siapa pun tak tolong dia. Wa in qala la yusma' liqawlihi. Kalau dia cakap pun siapa pun tak mau cakap. Siapa pun tak mau dengar. Ini pandangan kami tentang rajul tsani, orang nombor dua ni. Ini pandangan kami macam tu, dan pandangan kami macam tadi tentang orang nombor satu. Nabi kata apa? Nabi kata haza khairun. Nabi kata yang nombor dua ni cukup baik. Yang nombor dua ni cukup baik. Nabi tak pelekeh nombor satu. Nabi kata haza, yang kedua ni khairun, dia cukup baik. Cukup baik macam mana? Min mal'il ardi misla haza. Dia ni lebih baik daripada apa yang memenuh kawasan bumi ni. Antara bumi dengan langit ni, apa yang memenuh dia. Kita tengok pada satu bab, orang kata mantik. Nabi tak abang nombor satu tu korang, tapi Nabi abang nombor dua ni lebih baik daripada apa yang ada di langit dan bumi. Termasuk nombor satu tu pun duduk di bumi. Cara Nabi angkat orang ke satu orang, cara Nabi habaq kelebihan, Nabi tak hina orang lain. Tapi sahabat tahu orang nombor dua ni baik. Hadis ini hadis Bukhari dan hadis Muslim, muttafaqun alaih. Apa kita boleh ambil daripada hadis ni, ikhwan? Kita boleh ambil pelajaran daripada hadis ni. Nombor satunya ialah hidup kita atas dunia ni dia ada macam tu. Imam kita tahu, imam kita tak tahu. Masa duduk ni dengan pakcik saya, pakcik siapa lah seorang lagi. Saya pakcik panjang, bukan panjang. Ni kita pergi rumah Dr. Rodi ni. Panjang. Bukan panjang. No, something else. Pak Amin. No. Bukan. Kita nak pergi Taiping hari tu. Pak Long Lee. Silap Pak Long Lee. Rumah ni dia tak apa ingat dah. Saya pakcik dengan Pak Long Lee nak pergi Taiping. Kemudian pakcik Pakcik Ali kita meninggal. Kita singgah rumah Dr. Rodi. Dalam di antara benda yang Dr. Rodi nasihatkan, saya ingat lagi bila kita baca hadis ni, dia kata kita tak tahu orang nilai kita. Kita tak tahu. Kita selalu dengar orang cerita pasal orang lain kena nilai. Kata sebut ustaz, kata ustaz ni orang kata apalah ustaz ni lagu ni. Dia kata ustaz tu macam tu, ustaz tu. Dia kata depan kita. Itu Tuhan nak tunjuk kata ada orang kena nilai depan kita. Di belakang kita, macam mana kita kena nilai? Kita kata. Jadi jangan suka nilai orang. Satu orang ustaz, dia kata ustaz baguslah depan kita. Satu orang kata kita bagus, kita pergi ke market, kita lintas, satu market kata kita tak bagus, termenung tu lagi baik daripada kita. Kita tak tahu. Jadi kita bila kita dengar satu orang dipuji, satu orang dihina, kita kata inna akramakum indallahi atqakum. Kita nak mulia, kita nak hina, kita kata orang mulia tu siapa dia? Orang mulia bukan orang yang ada macam tadi di bangsawan ke, bukan ada nama ke, bukan ada pengikut besar ke, tak ada siapa-siapa. Orang mulia adalah orang yang seumur hidup dia boleh membuktikan kepada diri dia dan dia tunjuk kepada Allah dia adalah orang yang bertakwa. Dia mulia. Nama dia tak penting, keturunan tak penting, bangsa tak penting, tak penting. Pasal itu kita kaitkan itu dengan syarat Allah Ta'ala terima amal kita apa dia? Syarat kita duk belajar dalam sunnah ni, Allah terima amal kita nombor satu, kita orang Islam. Ini syarat nombor satu. Jangan bagi orang Islam syirik, tangkai, azimat, jampi-jampi serapah, semua tak mau pakai. Nombor dua, dah ada Islam, kita buat ibadat ikut cara Nabi. Dah kita buat ibadat semua ikut cara Nabi. Nombor tiga, kita jaga ikhlas kita kepada Allah. Tuhan terima. Tak kira siapa pun, daripada raja, darah raja sampai ni hadut tepi jalan duk minta sedekah ni, boleh terima zakat, boleh terima fitrah ni, sama syarat. Sama. Tengah-tengah tu ada ulama, ada ustaz, ada qadi, ada mufti, ada IJK majlis fatwa, sama.
Kalau tanya, oh dia ni best lah kereta dia elok, dia jawatan elok, dia ni bulan-bulan lebat. Macam tadi Nabi tanya hangat lagu mana dia ni. Sahabat bagi tahu dia ni kalau masuk Minang, bukan kata dia masuk Minang, orang tanya bila anak Minang nak aku. Orang tanya lagi Pak ni. Hak kita ni orang maki, bumi meminta. Tapi yang tu semua Nabi kata tak penting. Yang penting siapa dia? Nabi kata haza khairun. Ini baik. Pokoknya kadang-kadang kita hidup tak ada apa lebih baik. Kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang. Macam main bulan puasa. Main bulan puasa tak ada makan, tak ada minum, tak ada apa, hidup dengan tak makan, tak minum, hidup macam kita. Rupanya yang tu haza khair. Baik. Kadang-kadang. Jadi ikhwan, bila kita duduk dalam majlis ta'lim ahli sunnah, kita dapat satu pendidikan agama. Jaga ikhlas, jaga iman, jaga sunnah kita. Kita jaga sunnah. Kita orang Islam, tapi kita tak ada ikhlas. Kita sombong, kita bongkak. Kita tengok orang pun satu macam, tangan berlepas di belakang. Jalan tu macam ayam berpatuk padi, terangguk, terangguk, terangguk. Orang bagi salam, Assalamualaikum. Nak jawab pun tengok dia tu, monitor dulu atas sampai ke bawah. Salam. Dia betul punya jawab. Tapi cakap sunnah elok, cakap sunnah cantik. Dia nak salam dengan orang, dia tengok kawan, dia monitor, dia scan kawan tu macam bomo duk scan, dia duduk tangan. Dia bawah dia scan. Nampak teraksi, baru dia suruh tanya lagi. Selim. Baru dia nak salam. Tak baik. Orang ni tak baik. Orang ni tak baik. Orang yang baik siapa dia? Macam Abu Bakar. Abu Bakar last sekali dalam Sahih Bukhari dia nak mati. Dia kata, Aisyah, ambil kain yang duk lapik aku tidur ni, pergi rendam, pergi basuh, pergi jemur, buat kafan aku. Oh, Aisyah. Tak ada orang yang cakap macam tu. Tak ada, tak ada. Kita ni. Bukan ada apa pun, Cina kata hausiau. Kita ni, tak ada apa. Tak ada apa-apanya. Kosong. Tapi abang siap dah. Nanti kalau aku mati yang cari lagi kapan elok sikit. Pesan lah. Abu Bakar kata kat Isa, ahli syurga, khalifah. Ambil kain duk lapik aku tidur ni, biar rendam, basuh, kalau aku mati, kapan? Aisyah kata kami beli kain baru. Tak ada. Yang baru untuk orang hidup. Ni untuk ulat, untuk pasir. Tak ada apa-apa, aku akan balik. Aku akan balik bertemu Allah dengan jiwa aku yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Ingat dia hadis Nabi, siapa yang cinta Allah, siapa yang cinta Nabi, ma'a man ahbabta. Dia bersama dengan orang dia cinta. Yang ni ikhwan, dia teori, dia praktikal, tapi susah nak buat. Orang panggil kita dengan macam-macam gelaran. Alhamdulillah, cukup Alhamdulillah. Dapat Datuk, dapat Tan Sri pun bagus juga, sign kita laku. Di buku teks sekolah agak dia suruh cok, Pak Mek kita cok, tengok Datuk. Oh, Datuk. Laku lah kita bantu orang, bukan apa pun. Bantu orang, tak ada apa-apa. Tapi kita tengah-tengah malam, kita bangkit, kita sembahyang, kita renung ke bawah. Belum pernah lagi kita dengar orang talqin, orang kata, wahai anak Adam, ni Datuk. Tak biasa dengar. Wahai apa salahnya? Ada bid'ah. Ada bid'ah. Abu Bakar, mayat Nabi duduk ada dalam rumah, dia keluar-keluar, dia kata apa? Man kana minkum ya'budu Muhammadan. Siapa yang sembah Muhammad? Muhammad dah tak ada nyawa dah. Dia kata begitu, mayat duduk dah. Saya ingat kalau kita lah Pak Min dapat menyaksikan benda lagu tu, kita nanti kata Abu Bakar ni tak ada adab bahasa kita. Allah cakap begitu. At least anak cakap pun tanamlah dulu ni pun. Kawan-kawan kita kan duk baca sirah, dia marah. Dia kata apalah sahabat ni, mayat Nabi tak duduk bagi mandi, tak tahu pergi dah ke sana, duk bincang siapa nak jadi orang Islam. Ada orang kawan-kawan kita marah, dia kata saya sayang Abu Bakar, tapi politik saya tak mahu. Dia kata pasal apa tak mahu. Dia kata contoh dah jadi dah, Abu Bakar tu kekasih Nabi, tapi dia manusia, dia kena fitnah puasa. Selesai dah dulu. Dia ingat dia cakap tu Bakar jual. Dia komen tu, dia ingat mana punya Bakar dia dah komen. Ini Abu Bakar khalifah Rasulullah, ahli syurga.
ahli syurga, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ayat tu kata Ibnu Katsir turun Allah nak cerita pasal Abu Bakar. Tak ada siapa buat satu kerja semata-mata harap Allah Ta'ala, melainkan Abu Bakar. Wa la sawfa yarda. Kes dia pergi tebui Bilal bin Rabah Al-Habashi. Tak kenal pun dia pergi tebui. Pun ada kawan-kawan kita cakap Abu Bakar kena fitnah. Fitnah apa? Fitnah kuasa. Abu Bakar pun kena fitnah kuasa. Dia kata apalah kita ni semua dah pergi masuk pilihan raya lagi apa. Betul juga lah. Dia kata ada di satu versi tu betul juga fitnah. Tapi tak. Apa yang berlaku pada Abu Bakar bukan fitnah. Bukan fitnah. Bukan fitnah macam fitnah kita kenal ni. Tak. Dia boleh cakap siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah tak ada nyawa. Tapi siapa sembah Allah dengan syariat Muhammad, Allah hidup sampai bila-bila. Jadi rupanya last sekali Allah tak tengok apa-apa. Last sekali secara amaliyahnya amalan kita, Allah buka buku kita yang kita duk habis masa dengan benda yang kita rasa sibuk ni, rupanya last sekali balik pada ayat asal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Midrajus Salikin, dia kata illa liya'budun adalah satu makam ubudiyah, makam hamba menyembah Tuhan dia, adalah makam yang paling tinggi dalam dunia ni, yang siapa tak capai, Nabi telah capai makam itu. Karena itu kita kena duduk di belakang dia. Jadi kerana itu ikhwan, kita suka duduk dalam majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampai muka surat 98 ikhwan. Betul Pak Min? Betul. Kita masuk bab tentang anjuran salat witir dan penjelasan tentang waktu dia. Di sini kita kena tahu ikhwan, Riyadhus Salihin bukan kitab fiqh. Riyadhus Salihin adalah kitab nufus. Apa makna nufus? Nawawi nak didik jiwa manusia. Kalau kita nak tahu apa pandangan Nawawi tentang sembahyang witir, kita kena tengok majmu'. Imam kita tengok majmu', imam kita tengok apa nama di dalam syarah Muslim. Di situ Nawawi menghuraikan fiqh dia. Fiqh berdasarkan mazhab Syafi'i dan beberapa pandangan dia tentang fiqh. Riyadhus Salihin adalah kitab nufus. Dia nak ajak kita ni yang dah tahu dah fiqh tu macam mana. Dia tak ada niat nak bincang di sini witir nak buat macam mana, berapa rakaat, antara 1 dengan 3 yang mana afdal, 3 tu pula nak buat macam mana. 3 straight, 1 tahiyat, 1 salam, ataupun 3 tu 2 tahiyat ke, ataupun 3 tu buat 2 bagi salam, buat 1 ke. Dia tak ada ajak nak bincang benda tu. Kerana pada dia, siapa yang baca Riyadhus Salihin, bab tu dah selesai. Sebab Riyadhus Salihin bukan bab fiqh, dia bukan bab fiqh. Walaupun hadis-hadis dia tu hadis-hadis yang menjuruskan pada bicara fiqh, tapi Riyadhus Salihin bukan kitab fiqh. Muhammad Salih Utsaimin, dia syarah Riyadhus Salihin. Dia syarah itu seorang lagi Salim Hilali. Salim Hilali apa nama dia, anak murid Al-Bani. Depa memberi syarah kepada Riyadhus Salihin. Datang pengkritik komen Utsaimin tu, kita tengok bahasa dia bawa Riyadhus Salihin tu cantik. Orang kritik dia. Orang kata dia telah bawa Riyadhus Salihin, bawa dalam dunia pemikiran dia. Salah lah betul. Sebab Nawawi bukan nak bincang fiqh, tapi Utsaimin ketika mensyarahkan Riyadhus Salihin, dia pecah fiqh tu banyak. Orang kata salah. Kita tengok-tengok lama salah. Utsaimin orang kata salah. Utsaimin orang kata salah, kita ni memang salah. Pasal apa? Saya dah tengok, tak mana orang kritik. Orang kritik bila kita baca buku orang, jangan bagi lari manhaj kawan tu. Jangan bagi lari. Memang hadis tu tentang sembahyang witir, kita baca satu hadis, kita urailah witir macam mana. Tapi kalau kita baca hadis itu, kita tebuk daripada Riyadhus Salihin, bawalah hadis itu macam maksud Riyadhus Salihin. Dia tak ada bincang bab fiqh.
Cuba tengok tajuk yang kita nak baca ni bab witir. Dia cuma nak bagi tahu apa, orang yang dah tahu dah sembahyang witir, orang yang dah tahu dah buat witir, orang ni dianjurkan jangan tinggal sembahyang witir. Ayat tu maksudnya. Kita bagi apa? Tazkiyah. Ilmu dah ada ni tazkiyah. Kita dah tahu dah sembahyang mayat. Bila kita dengar ada mayat, kita lalu nampak van mayat sehingga masjid, bagi segera masuk. Tak tahu mayat siapa pun tak apa, nak cari satu kira. Abdullah bin Mas'ud menangis. Dia tengok mayat di tanam, dia berhenti, air mata dia turun. Dia kata, pasal apa wahai Abdullah bin Mas'ud? Pasal apa hang menangis? Ya Aba Abdurrahman, ma yubki, apa yang menyebabkan tangisan hang ni? Dia kata, aku terlepas satu kira. Satu kira terlepas. Riyadhus Shalihin, dia nak bawa jiwa kita pergi macam tu. Pergi macam tu. Baik, kita tengok daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita baca radhiyallahu anhu. Salahkah kita baca karamallahu wajhah? Tak salah. Kalau kita baca Ali karamallahu wajhah, kita kena baca semua sahabat karamallahu wajhah. Kita kata Abu Bakar As-Siddiq karamallahu wajhah, sahabat tu kata subhanallah. Bila aku sembahyang kata subhanallah. Kata awak dah tak? Kata ni Ali, ni Abu Bakar bukan Ali. Bila kita khususkan satu sahabat karamallahu wajhah, kita kena bawa dalil asil. Kenapa dia mendapat satu gelar yang lain tak dapat? Di antara alasan dia, Ali tak pernah sembah berhala. Ali tak pernah sembah berhala. Pasal itu dia satu-satu sahabat yang tak sembah berhala. Maka karamallahu wajhah, bersih muka dia. Kita kata Ibnu Umar tak sembah berhala. Abdullah bin Abbas tak sembah berhala. Awak tak panggil Abdullah bin Abbas karamallahu wajhah. Yang kedua, pasal apa Ali dapat karamallahu wajhah ni? Pasal dia kencing, dia tak tengok roti menggeli. Dia dapat karamallahu wajhah. Tak faham dah apa. Tak masuk Faizah. Benda ni tak masuk Faizah. Jadi masa dia kencing, dia jaga. Kita kalau kencing macam kita kan, macam kita lah yang ribut tu pergi sana pergi sini, susah lah kan. Macam kali tu nak jaga bayar. Lepas itu kita tak dapat karamallahu wajhah. Tak kalau kita sebut Pak Amin karamallahu wajhah lah. Pasal pun kita tak dapat. Dia berkata pasal Ali, dia pergi ke qada hajat, dia tak tengok benda ni semua. Kita kata macam mana Aisyah beritahu dalam hadis Muslim, aku mandi dengan Nabi. Nabi jurus badan aku jurus badan Nabi. Kata Aisyah, jangan tanya apa yang aku tengok. Itu hadis Bukhari. Jadi kalau macam tu Aisyah tak dapat ada pasal tu Aisyah tak dapat. Pasal Aisyah ada cerita lagu tu. Yang ni maksud dia, kita percaya karamallahu wajhah tu dengan satu keyakinan yang bohong. Maknanya meletakkan karamallahu wajhah dekat Ali itu ada satu kepercayaan yang tak betul. I'tikad yang tak betul. Seolah-olah sahabat lain ni semua buruk. Sahabat masuk Islam, sebelum masuk Islam mereka sembah berhala. Betul? Kata Ja'far bin Abi Talib depan Raja Najasyi, kunna ahlal jahiliyati na'budul asnam. Asal kami sembah tokoh, betul? Tapi dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Imam Muslim, Nabi kata pada dia, bila kau masuk Islam, Islam itu menghapuskan semua dosa lama-lama sehingga kita tak ada hak nak ungkit balik. Jadi kalau kita kata sahabat lain pernah sembah berhala, kita kata dia pernah, pasal dia asal jahiliah. Apa kita maksud dengan dakwaan itu? Selepas jahiliah dia masuk Islam, Islam menghapuskan semua dia, tak ada apa dah. Sehingga kita tak boleh sebut sesuatu yang buruk tentang mereka, sebab Allah dah bagi keampunan tentang apa yang mereka lakukan. Maka lah ni orang yang bertaubat, lah ni orang yang masuk Islam, lah ni para sahabat, mereka orang yang radhiyallahu anhum. Allah kata. Maka kerana Allah kata radhiyallahu anhum, kita pun kata radhiyallahu anhum. Allah redha. Mudah-mudahan yang kita kata tu maksud dia mudah-mudahan yang dapat radhiyallahu anhum.
mudah-mudahan Allah redha mereka. Bukan mudah-mudahan dengan makna insya-Allah dah. Kata insya-Allah lah, mudah-mudahan. Dan bukan mudah-mudahan dengan makna insya-Allah. Mudah-mudahan tu dengan fi'il madhi. Mereka telah mendapat redha Allah. Mana kita tahu? Quran kata, radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Itu balasan orang yang takut kepada Allah. Maka Ali kita baca radhiyallahu anhu, kita tak mau baca karamallahu wajhah. Kalau nak baca, semua sahabat baca. Kita baca semua sahabat, ustaz pun tegur kita. Sayyidina Osman karamallahu wajhah, ustaz buat terkejut. Ustaz dengar khutbah tu dia buat terkejut. Lepas khutbah dia kata, Syekh, entah silap ke tadi? Kata mana? Entah kita kata Osman karamallahu wajhah. Dia kata kita ni manusia orang kadang-kadang suka silap. Tak silap. Memang Osman karamallahu wajhah ada. Dia kata Ali. Kita kata tu Syiah. Kita ahli sunnah kalau sebut karamallah kita sebut semua akramallahu anhu. Allah muliakan dia semua ni, bukan Ali seorang, semua sahabat. Maka bacaan yang tepat berdasarkan Quran radhiyallahu anhu, kita baca radhiyallahu anhu. Baik. Daripada Ali radhiyallahu anhu dia kata salat witir tidak diharuskan sebagaimana salat fardu. Dia kata al-witru laisa bihatmin ka salatil maktubah. Sembahyang witir kita buat dia bukan macam kita buat sembahyang 5 waktu ni. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha witrun yuhibbul witra. Fa'awtiru ya ahlal Quran. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithu hasan. Kata Ali, Nabi bersabda, Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir, ganjil, yakni Esa, dan suka kepada witir. Maka salat witirlah kamu sekalian, wahai ahlul Quran. Hadis ini hadis hasan, riwayat At-Tirmizi dan Abi Dawud. Daripada hadis ini kita faham satu benda. Ali beritahu sembahyang witir bukanlah macam sembahyang fardu. Maksudnya kalau tak buat berdosa. Dah, bukan begitu. Tapi kata Ali, sanna Rasulullah, benda ni telah menjadi amalan yang biasa pada Nabi. Sampai Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala itu witrun. Allah Ta'ala itu witir, yuhibbul witra. Punya sayang Allah kepada witir ni. Allah sayang pada witir tu. Daripada hadis ini juga ulama hadis buat kesimpulan nama Allah itu al-witr. Nama Allah itu witir yang tak ada dalam asma al-husna. Nama Allah itu witir. Allah ni pasal apa kita kena sembahyang witir? Sampai Nabi kata yuhibbul witra. Allah punya sayang kepada witir tu. Dalam syarah kepada hadis ini, dalam Tuhfatul Ahwazi pun ada sikit, Syekh Utsaimin pun sebut sikit, walaupun dia bukan satu hujah yang kuat. Dia bawa contoh punya sayang sampai Allah buat hari itu witir. Rujuk. Allah buat witir. Allah buat langit bumi, Allah buat witir. Allah buat siang malam, Allah buat witir. Dalam syarah dia kata sayang Allah Ta'ala dengan engkau witir ni sampai dia buat macam tu. Walaupun itu bukan hujah yang kuat, tapi ada disebut oleh ulama-ulama yang menafsirkan hadis-hadis macam ni. Allah ni dia witir dan dia sayang sungguh-sungguh kepada witir. Nabi kata fa'awtiru ya ahlal Quran. Nabi kata wahai orang-orang yang ahli Quran, yang baca Quran elok tengah-tengah malam, yang hafaz Quran, hampa jangan tinggal. Daripada hadis ni Imam Ahmad kata, kalau satu orang masuk mahkamah, hakim meminta kesaksian daripada dia. Dia ni saksi lah. Tiba-tiba di kalangan orang duk bicara kes, mendapati dia tak pernah sembahyang witir. Dia kena bisik kepada hakim, tuan, saksi ni tak pernah sembahyang witir. Dan hakim berhak halau kau untuk keluar daripada mahkamah. Tak diterima kesaksian orang yang tidak pernah salat witir. Dia pasal apa? Orang tanya Imam Ahmad pasal apa? Satu, kata Imam Ahmad, Allah kata dia suka witir. Macam mana orang masuk mahkamah tak suka benda yang Allah suka? Witir itu nama Allah. Pasal apa pada diri dia tak ada witir?
Dan yang kedua kata Imam Ahmad, semayang yang paling senang dalam dunia setelah semayang mayat, semayang witir. Satu rakaat dah. 2 hang boleh buat, 3 hang boleh buat, 4 hang boleh buat, jamak kasar hang boleh buat, jamak saja hang boleh buat, witir satu yang paling senang lepas sembahyang jenazah hang tak boleh buat. Hang ni betul-betul. Lagu tu lah Imam Azhar ni. Maka jangan terima kesaksian dia dalam mahkamah. Nak pergi korek dia sembahyang tak sembahyang jangan. Tapi kalau ada bukti dia tak pernah korek, dia tak pernah sembahyang witir, kita boleh bisik kat telinga hakim. Hakim ni saya nak faham lah, dia tak pernah sembahyang witir. Tengok di sisi Imam Ahmad tak sembahyang witir boleh tolak kesaksian. Kalau tak sembahyang subuh kalau duk pergi buat ya hana dengan zikir bid'ah ni semua lagu mana? Tak pakai saksi dia pun tak pakai. Pasal itu Sufyan Sauri dalam kita baca dalam Talbisul Iblis, dia tengok daripada letak mayat nak sembahyang mayat, dia tengok muka sembahyang mayat tu semua muka ahlul bid'ah, dia pergi rempuh barisan tu. Barisan Sahra bukan barisan nasional, barisan Sahra dia pergi rempuh. Dia pergi rempuh. Dia kata sembahyang apa ahli bid'ah? Tak sampailah kita kan? Tak sampai, kita ni tak sampai. Saya ingat bukan tentang itu Pak Hamid, fikrah Syekh Al-Albani pun kita tak sampai. Saya baca dalam buku nikah, okay? Ada berzifah kan Imam Al-Albani tulis. Dia bawa satu isu saja dia kata. Isu apa? Isu sarung cincin tunang. Dia kata cukup terlaknat dan terkutuk penampak bangga. Oh, dahsyat. Siang malam saya duduk fikir, apa pasal dia ni marah sangat orang tunang bawa cincin? Dia kata cincin ni Nabi pakai. Cincin ni Nabi pakai, sunnah Nabi pakai cincin. Jari apa? Jari hati sekali kan? Pakai cincin, sunnah Nabi pakai cincin. Kadang Nabi pakai belah kanan, kadang Nabi pakai belah kiri, kadang Nabi tukar main jari jari manis ni kan? Jari hantu Nabi tak pakai. Orang perempuan kalau pakai cincin jangan pakai jari hantu, jangan duk suruh sampai ibu jari. Dan ni nama dia perempuan hulu. Melampau. Kadang-kadang kita pakai sini, kadang-kadang kita pakai sini. Kita pakai. Lepas tu bila sahabat nak kahwin, Nabi tanya pada dia. Nabi kata, hang ada apa? Dia kata tak ada apa. Nabi tanya, cincin ada tak? Nak buat mahal. Dia kata ada. Nabi ambil cincin tu buat mahal. Sahabat pakai cincin. Nabi lalu mai Nabi tengok emas, Nabi tarik. Nabi kata diharamkan emas untuk lelaki di kalangan rumah aku. Nabi buang ke tanah. Sahabat tu dia tengok. Sahabat tu kata apa? Aku takkan ambil dah benda Nabi buang. Macam itulah cincin itu wujud zaman Nabi. Tapi bila Nabi kahwin dengan semua isteri dia, Nabi tak teringat nak sarung cincin. Cincin wujud. Cincin itu wujud. Nabi pakai cincin. Pasal apa Nabi tak teringat nak sarung cincin? Masa dia khitbah Ummu Salamah, dia khitbah Aisyah, dia khitbah isteri-isteri yang lain. Anak Umar dia khitbah, anak Abu Sufyan dia khitbah, dia masuk minta. Dia suruh Hatib bin Abi Balta'ah masuk meminang. Tapi dia tak bagi cincin. Pasal apa? Pasal menunjukkan sarung cincin ketika khitbah dan ketika kahwin itu mufarakah dengan sunnah, dan itu amalan kaum Nasara pada waktu itu. Oh, jangan memang keras. Kita ni pula ni tu dia 80 dah nak sarung. 80 dia nak sarung. Kita kata tu Yasin sampai dah lagi. Tok PHP Yasin lagi baik daripada sarung cincin. Dah tak boleh depan dia. Bukan kita kata tinggi. Fikrah Al-Albani yang dekat dengan kita ni pun tak masuk. Al-Albani ambil satu ayat Quran 21 daripada surah Al-Rum. Allah cerita pasal kahwin, Allah cerita pasal kasih sayang kahwin. Tapi Allah mula ayat itu dengan apa? Allah mula ayat itu dengan wa min ayati an khalaqalakum. Daripada tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Allah bagi perasaan mawaddah warahmah. Allah bagi. Tapi ayat tu start
Satu laki-laki boleh suka satu perempuan, satu laki-laki disuruh melamar satu perempuan, satu laki-laki disuruh angkat nikah dengan satu perempuan. Semua tu based on ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah lah dia buat syariat kita kahwin. Tiba-tiba Allah kahwin dengan tanda besar dia. Dalam tanda besar dia buat syariat dia. Kita tinggal syariat dia, kita pergi tiru Nasara. Dia kata celaka punya manusia. Kalau kahwin sama cincin, Albani kata celaka, zina saya tetap ada. Dia kata tidak ada berkat perkahwinan macam ni, tak ada berkat. Oh, susah berarti. Saya anak perempuan 6. Kan? Oh, kacau. Kita mengaji, kau kita tak mengaji. Kita ni waris, kita ni wali kepada anak kita. Tapi mak Melakan dia tak tahu apa. 2 pupu, 3 pupu ni semua ni mai. Anak perempuan kan, dia tu mai apa? Mai masuk minta. Mana cincin? Dia tanya. Merisik satu cincin Pak Min, bertunang satu cincin, kahwin cincin lagi satu Pak Min, berlian, betul punya berlian dia kata. Dia ingat muka kita muka tipu lah. Dia kata betul punya diamond. Dapat siapa merisik nak kena bagi cincin? Dia kata adat, kami orang Melayu adat. Betul adat. Tapi kalau dia adat, buktikan dia adat. Tapi kalau tak ada dia, apa jadi riuh, itu bukan adat. Kita bohong. Kita kata adat. Kalau adat, boleh ada, boleh tak ada. Bekas sirih adat. Tepak sirih, bekas sirih ni kan. Kalau orang Tanjung dia panggil bekas sirih. Tepak sirih ke, adat. Masa nak cakap, tak ada tepak sirih. Kata pergi cari. Tepak sirih mana? Wah, main semua isap okok, bukan makan sirih. Patut cari apa okok lah, banyak peti. Tapi dia cari tepak sirih. Mana tepak sirih? Sirih pula, mana? Sirih Melayu ke sirih keling, dia tanya. Sirih keling, sirih ada 2 macam. Sirih tak ada gambiar mana? Gambiar tak ada pinang mana? Kacik mana ni? Tadi kata apa? Tadi kata adat. So kalau adat, buat adat lah. Ada, tak apa. Tak ada, tak pun tak apa. Tak ada apa-apa. Ni pergi cari, selagi tak ada tepak sirih, tak boleh mula cakap. Maknanya hang tipu. Hang tipu. Tepak sirih, bekas sirih, bukan adat. Dia satu benda penyeri satu majlis. Kalau tak ada, hang percaya majlis tu sihir. Hang percaya majlis tu celaka. Ini satu mungkar. Ini satu bid'ah pada i'tikad. Ini satu benda yang menyeleweng daripada ahli sunnah. Tak betul. Tak ada. Kita tersepak tepak sirih dengan kaki. Oh, dia buat muka. Dia buat muka panjang, mata terbelia. Dia kata, ha. Kita kata apa siapa? Dia kata, dia buat tenang tepak sirih. Dia Allah kata, bukan kata tepak sirih orang, bukan nak kena tendang, tak nampak. Kita tak ada jemaah jangan tersepak dia. Dia buat, ha. Dia kata, tak tentik lah. Tepak sirih kalau terbalik, dia senang. Dia macam titik. Tanda tanya. Tepak sirih terbalik. Allah. Yang ni saya ni harus tak sedap. Macam tu dia percaya dengan tepak sirih. Maknanya tepak sirih bukan adat. Syaitan tepak sirih ni. Kalau macam tu percaya, patut kita masuk majlis minam, tengok tepak sirih, pegang-pegang baling keluar. Supaya bukti dia ada. Ni dah, tak ada, dia tak ada cakap. Bila dah makan nak kena cakap, nak kena makan juga. Walaupun dia pahit, dia kelas sikit punya asid ke dalam gambiak dengan dalam kapur tu. Oh, tak boleh, dia kata kalau tak makan, hati tu rumah. Boleh kena ulcer, lepas tu dia jadi kanser. Kita pun bismillah, jolok nak muntah. Pahit pula, dia kata ni pahit, macam mana nak bagi hilang pahit? Dia kata nak ambil okok satu. Kenapa tu dia bertanya tepak sirih? Macam mana ni? Sedangkan kahwin itu, kata Albani, Allah kata, wa min ayatihi.
Daripada tanda besar Tuhan, bila kita tengok kahwin, kita tengok khitbah, kita tengok bertunang, kita nampak inilah syariat Allah yang sangat besar dan agung. Tiba-tiba Al-Bani kata kita pergi tukar kepada majlis Nasara. Lebih mungkar kalau kita pergi suruh cincin itu, jantan hadap menikah dengan perempuan tu, lari kacau. Kena hati-hati benda tu, ikhwan. Kena hati-hati. Zaman tak tahu tak apa, zaman kita tahu ni. Kata Syekh Al-Bani, orang nak masuk bina anak kita, dia masuk mai. Dia abang. Kata ni nak mai satu kereta. Mai kita. Dah orang mai kita buat makan apa lebih kurang kan. Takkan orang mai tak buat makan apa pula kan. Kampung pun dah turun harga. Macam kampung ke apa cantik kan. Lepas ni kita tahu yang kampung apa. Kampung turun harga. Alhamdulillah. Bobo kampung biar orang tengok sampai nak meloy. Sebab tu mana ada banyak tu ada dia lagi turun pun. Sebab dia mana? Dia semua kurnia daripada Allah. Kampung pun kampung lah. Masa apa lebih kurang bagi orang makan semua, alhamdulillah. Dia nak tengok anak kita. Suruh dia hantar ayam. Suruh amak play tu pere dia. Dah malu lah nak corona kan, dia malu. Usah dia. Kata Al-Bani, kalau kita suruh anak kita berhias cantik-cantik semata-mata untuk laki-laki ni tengok, kita dah buat benda haram. Kita dah buat benda haram. Quran suruh laki-laki jaga pandangan mata dia. Tiba-tiba kita suruh anak kita berhias dan kita nak pertonton pada laki-laki ni, salah dia kata. Kita dah buat 2 kali benda haram. Habis dia nak tengok macam mana? Dia tengok anak kita lah. Tak ada ayah apa. Dia pakai macam baju biasa, tutup aurat. Macam mana dia pergi kerja, macam mana dia sedia baju, lagu tu. Habis Ustaz pakai ada guna? Tanya pakai ada guna. Makan kangkung. Boleh tak pakai ada guna? Biasa. Tutup aurat pakai tudung cantik. Tak payah duk bibu makeup apa-apa, bibu mata tergelip-tergelip lagu pendok semua. Tak payah selalu nampak dia pun tak payah. Dia nak tengok anak kita. Tengok anak kita. Ni anak kita. Inilah anak yang duduk dengan aku hari-hari, duduk masak nasi, duduk basuh beras, duduk sedia baju, lipat baju, angkat baju. Inilah muka dia, inilah pakaian dia, inilah tutup aurat dia, inilah dia. Kalau hang suka yang ni. Hang tak suka pun hang tak suka yang ni. Ni anak aku. This is my daughter. Okey, pasal apa nak suruh? Masuk siap no daripada rumah lah. Ni mak dengan bapak ni kata main mengaji kuliah hang suruh. Yang kata 5 perut 3 serangkai Pak Min. Tak payah sambung lah yang tu kan. Mak perut ni. Mak perut. Dia kata mak bapak ni. Masuk. Pergi kan. Mereka nak main dah. Biar pergilah dia main. Jangan nak kita mendedahkan aurat. Dia pun cantik. Satu macam dia keluar dengan tudung semua elok. Kita kata, loh dah bunyi lah. Nak bapak Pak Min. Dah bunyi lah. Yalah ya, lagu ni takkan nak pergi kapan terus kan. Lagu ni kalau kapan dah jadi gusul jenazah. Pakailah elok sikit, orang nak tengok hang, pakailah bedak. Hari tu aku tengok hang beli sampai berapa puluh ringgit, bapak. Tak bapak. Ubi kayu pun lembut sikit. Dia kata bapak. Kata Al-Bani, kita telah melangkap syariat Allah Ta'ala. Bila perempuan tu kena solat? Bila dah jadi lelaki, bini, dia kena solat. Dia kena solat. Selagi tak jadi lelaki bini, tak ada hak solat-solat. Tak ada hak solat-solat. Dan solat tu khusus nak lagi ni. Kapu ni tengok, oh tak boleh. Tak boleh. Tak ada orang berhak nak nilai anak kita. Tak ada. Tak ada siapa hak nilai anak kita. Kita tengok, kita berkenan. Kita tak berkenan, buat berkenan, tak berkenan. Habis kan? Kata ni minta lebih make up sikit boleh dah. Sorry. Orang beli ikan di market pun tak suruh ikan tu make up. Kalau kita pernah kata ni bawai ni make up sikit boleh dah. Tengok dah. Kalau kita buat lagu tu, bawai ada harga anak kita tak ada. Dan main bukan nak jual anak, untuk minang nak jaga hubungan. Tak payah duk timbang darah, tak payah ada ni berapa ni sekilo RM40, korang sikit tak ada 35. Itu beli ikan. Ni bukan beli anak. Nak kahwin, hubungan dua hala. Kita ada anak perempuan, kita fikir menantu jantan nak jadi menantu kita.
kita ambil tinggi, besok mereka keluarga nak hidup macam mana? Benda tu mau fikir. Hak belah jantan tu kena fikir, kita ni nak minta korang sampai mana? Kan jantan ni mau korang lah. Mau fikir sampai mana kita nak korang ni? Adakah sampai bagi berjumpa? Kan kita nak hubungan sampai kita kata 20,000 dah turun 10, 10 dah turun 8. Balik buat istikharah, buat hajat, buat apa ni, witir tak baca lagi ni. Tak buat dah witir tak baca lagi. Last kali minta 1,500 tak boleh. Janganlah macam tu. Okey, witir. Jadi Imam Ahmad kata, siapa yang tak buat witir tak berhak, boleh ditolak kesaksian dari mahkamah berdasarkan hadis. Maknanya hadis ini, witir itu satu benda yang disukai oleh Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dari kesemua waktu-waktu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat witir. Beliau pernah mengerjakan solat witir pada permulaan malam, pernah pada tengah malam, pernah pada akhir malam, serta paling akhir beliau mengerjakan witir, solat witir sampai habis waktu sahur. Habis dah waktu sahur, Nabi buat witir. Maknanya subuh tak masuk lagi, waktu sahur. Itu Aisyah kata, biasa kami tengok waktunya akhir Nabi buat semayang witir. Dalam hadis ni kata apa dia? Aisyah kata Nabi pernah semayang witir autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail. Nabi semayang awal malam. Daripada perkataan ini ulama buat hukum. Kalau kawan tu semayang jamak, imam jamak biasa, jamak tamam kerana hujan ke kerana apa, ataupun jamak qasar. Dengan dia buat semayang jamak takdim, dia sembahyang isyak maghrib 3 rakaat dalam waktu maghrib, lepas tu dia qamat, dia buat isyak 2 rakaat dalam waktu maghrib, dia sudah boleh buat sembahyang witir. Pasal apa? Pasal dalam hadis ni Aisyah kata Nabi pernah buat sembahyang witir awal malam. Jadi siapa yang dah sembahyang jamak takdim, telah masuklah waktu witir untuk dia dan dia boleh buat. Boleh buat. Dan pernah Nabi buat tengah malam, pernah Nabi buat akhir malam. Habis waktu sahur baru witir, lepas tu orang daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutuplah salat malammu dengan sembahyang witir. Tutuplah salat malammu dengan sembahyang witir. Tutup. Sebelum waktu subuh tu waktu malam. Witir lah. Hadis Aisyah kata awal malam, tengah malam, akhir malam sembahyang. Kemudian ulama berbincang sikit, kalau kita buat witir awal malam, kita sembahyang isyak ke 10 dah apa, kita terus buat witir lah 5-1, 5-3 atas kita buat sejak. Saat ni malam kita jaga pula, boleh tak kita nak sembahyang malam? Kesimpulan daripada fatwa ulama yang panjang, boleh, tak ada hal. Cuma kita jangan ulang dah sembahyang witir berdasarkan hadis hasan riwayat At-Tirmizi, la witrani fi lailah. Satu malam tak ada dua witir. Adapun ada satu mazhab, satu pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i kata apa dia? Siapa yang dah buat sembahyang witir yang ganjil tu, yang satu tu kan, dia buat dah, maka kalau dia buat awal, dia tidur, dia jaga tengah malam, dia nak sembahyang malam, maka dia kena buka balik. Ini ada dalam mazhab Syafi'iyah. Dia kena buka. Satu bahasa dia kata apa? Dia kena batalkan witir yang satu. Macam mana? Dia kena sembahyang 1 rakaat dengan yang witir, supaya yang satu tadi bertemu dengan satu ni jadi 2. Kan? Ulama-ulama lain bahasa kita lah kan, dia gelap pecah perut. Apa dia yang batal dia buka balik ni? Itu sama-sama dia buat. Kalau sembahyang tu dah sah, batal ke mana? Jadi kata mereka ini pandangan yang lemah, yang tidak ada asas sama langsung. Yang benarnya hadis Imam At-Tirmizi, hadis itu hadis hasan. Nabi kata satu malam tak ada 2 witir. Dah buat, selesai dia. Saat ni boleh sembahyang apa-apa, tak payah buat witir. Tapi Nabi suka letak witir itu. Dan Nabi pesan kepada sahabat, kalau kamu rasa kamu boleh bangkit, tangguh witir. Kalau rasa tak boleh bangkit, selesai buat. Saat ni dah bangkit, buatlah apa yang boleh buat. Witir tak payah buat lah. Macam tu.
Tapi daripada hadis ni, Abu Hanifah berpendapat witir adalah wajib. Dia tak masuk 5 waktu yang fardu, dia wajib. Ibn Munzir menghentam Abu Hanifah dengan satu hentaman yang cukup kuat dari segi dalil. Dia kata mazhab yang tidak ada asas. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, "Awtiru qabla an tusbihu." Hadis Imam Muslim. Nabi kata, salat witir kamu sekalian sebelum masuk waktu subuh. Bila dah bang subuh, kita bangkit dah bang subuh, kita tak buat witir lagi, maka witir yang kita buat lepas bang subuh dianggap qadha. Dianggap witir qadha, dia bukan witir yang tunai dalam waktu. Ini berdasarkan hujah para ulama. Witir Nabi kata sebelum subuh buat. Sebelum habis waktu subuh, 1 rakaat. Itu Nabi bagi awal, tengah malam, larut malam. Kata kita lah, kita letaklah kita punya resam badan kita ni kat mana. Kita jenis letak kepala, express terus. Jaga-jaga, mesti orang bang. Jadi ikut mana pun kita buatlah ikut cara. Baik. Daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW sering sembahyang sunat pada waktu malam. Sedangkan Aisyah membujung di hadapannya. Lalu Nabi tinggal mengerjakan solat witir, lalu membangunkan Aisyah, kemudian dia mengerjakan solat witir. Dalam satu riwayat lain dikatakan, bila beliau tinggal mengerjakan solat witir, beliau bersabda, "Wahai Aisyah, bangun dan berwitirlah kamu." Ini juga hadis-hadis yang dihimpun dalam mazhab Abu Hanifah, wajibnya sembahyang witir sampai Nabi gerak. Nabi gerak. Di sisi mazhab jumhur ulama, Nabi gerak tu pasal nak cerita kata muakkadnya sembahyang witir ni satu benda yang cukup penting. Pasal apa? Allah suka. Allah suka. Kita bertawassul dengan witir ni, Allah suka. 1 rakaat. Boleh duduk, boleh berdiri. Kata kita 1 rakaat. Abizah kata aku buat witir 1 rakaat dalam hadis Bukhari. Kita buatlah. Itulah. Kan? Mesti buat dah, tak mesti. Tapi bagi pencinta sunnah, nak buat witir ke, nak berarak maulud ke? Witir ke? Jelas sunnah. Benda ni jelas sunnah. Witir ke, nak sembahyang hadiah ke? Witir ke, malam tu nak buat tahlil 3 malam ke? Pasal apa? Jelas sunnah. Jelas benda tu tak ada khilaf. Kita angkat benda-benda yang begitu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar pula cerita, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala badiru subha bil witri, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Kata Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah salat subuh itu dengan witir. Badiru subh bil witir. Kejarkanlah. Badiru maksudnya cepat-cepat. Buat cepat-cepat. Semayang subuh ni, sebelum masuk waktu subuh tu cepat-cepat buat witir. Badiru, cepat-cepat. Ni subuh dah nak masuk dah. Buat cepat-cepat witir. Nabi kejar. Itu yang Nabi kata Aisyah tadi, bangkit. Ni subuh dah masuk dah. Tak witir lagi. Malu buat ni kita baca hadis lagu ni, malu. Ulama khilaf dalam bab safar. Dalam bab safar, orang safar tak buat witir pun tak apa, tak ada masalah. Tetapi Nabi tak tinggi juga witir dalam safar. Orang safar boleh tak sembahyang jemaat? Dia bilang, baru ni duduk semak al-um dengan Badung, buat sembahyang jemaat. Saja duduk bahan dengan Badung, buat satu usrah dengan Badung tentang sembahyang jemaat. Dia cari dalil Imam Syafi'i dalam al-um, boleh tak orang musafir ni tak sembahyang jemaat? Syafi'i kata, boleh sembahyang, boleh tak sembahyang. Syafi'i bawa satu asar Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, satu orang dah hayatus safar, dia dah pakai perhiasan nak safir dah, dia bercakap, sayang dia kata, kalau lah bukan hari Jumaat aku fikir. Maknanya dia rasa hari Jumaat tu menyebabkan dia tak boleh nak musafir. Umar dengar, Umar kata, lah ni juga hang keluar.
Semayang jemaah tak pernah mengungkung orang daripada safar. Lari juga hang keluar walaupun hang tak semayang jemaah lagi dan hang tak payah semayang jemaah. Itu menunjukkan safar itu ada dia punya cara sendiri. Safar. Cara Imam Syafi'i kata dalam buku Sembang Abad Lomba ni, orang safar jangan pergi cari tempat nak semayang jemaah, jangan pergi cari. Kalau terjumpa semayang, tak mau semayang pun tak apa. Dia tu duduk baca khutbah, dia sandang hati unta. Lepas tu masuk saat ni asar, dia buat takhir. Boleh. Tapi dari segi adat, buruk. Pasal orang tu duduk sembahyang, dia duduk nak kereta, orang tu kata, wah, orang dah dia nak marah kan, nama je sunnah. Dia pun tak sunnah. Bukan dia buat di kepala kita. Nama je sunnah. Nama pun tak. Dia safar kan ada dalam mazhab Syafi'i kan. Memanglah ada dalam mazhab Syafi'i pun dia terlupa dia Syafi'i. Dia terlupa dia Syafi'i. Dia marah Syafi'i. Pasal dia suka dengan satu benda, dia tak suka orang buat benda tu. Dia tengok, dia terlupa dia Syafi'i, dia marah dengan Syafi'i sekali. Yalah Syafi'i, aku pun Syafi'i juga, tapi aku tak buat perangai lagu tu. Maknanya aku dah buat perangai lagu tu lah. Baru jadi mazhab Syafi'i. Syafi'i ni terus ada pergi cari tempat. Tapi kalau terserempak, berhenti. Kalau berhenti semayang jemaah, tak usah kapit dengan jamaah. Jemaah je. Saat lagi masuk asar, buat asar. Itu mazhab Syafi'i. Tapi Bukhari kata boleh kapit dengan asar, buat jamaah takdim. Ini khilaf sikit di sisi para ulama. Tapi safar ni boleh jamaah, boleh kasar, boleh kosong saja tanpa jamaah. Macam tu semayang jamaah, semayang safar ni, Nabi tinggal ba'diyah, Nabi tinggal qabliyah. Witir Nabi buat. Witir Nabi buat. Ibnu Hazmin kata, siapa-siapa yang semayang jamaah kasar hari Jumaat, dia mesti semayang jemaah. Semayang jemaah tak gugur walaupun kita safar. Lepas tu Ibnu Hazmin kata apa? Dalam kitab dia Muhalla, Nabi sendiri pada masa mengerjakan haji pada hari Jumaat, Nabi ukuf, Nabi semayang Jumaat, dan di Mina Nabi semayang raya. Ibn Hazmin kata Imam Sun'ani, saya dah tengok orang tu, Sun'ani kata berapa teruk Ibn Hazmin keliru. Dia baca hadis mana Nabi semayang Jumaat ni? Dia bambu Ibn Hazmin. Bukan bambu-bambu ni lah, maksud dia dengan dalil lah. Tak mana Nabi semayang jemaah di Arafah ni? Jabir kata, masuk waktu Zuhur, Nabi baca khutbah Arafah. Lepas tu azan, lepas tu iqamah, lepas tu Nabi buat Zuhur 2, lepas tu qamat, Nabi buat asar 2. Jemaah kat mana? Macam ni pun ada kau ulama. Ibnu Hazmin kena hampuk dengan Sana'ani. Kata Imam Syafi'i, kalau safar tak buat jemaah pun tak apa. Dan aku, siapa nak safar sebelum Jumaat boleh safar, nak safar lepas Jumaat pun boleh safar. Antara dua tu tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Ada orang kata hari Jumaat ni semayang Jumaat lah kan, lepas tu kita safar. Ya silakan, boleh. Pendek kata bila kita nak bergerak safar, kita ada satu imam, satu amir. Bukan amir sah. Nanti pula 3 hari. Ni amir kita. Ni amir di kalangan kita, ketua jamaah. Macam mana Tuan Amir Sahab? Jemaah ke atau nak keluar? Dia pun satu macam punya mata naik ke langit selawat kepada Muhammad. Kan? Kita bila jadi pemimpin kena buat bid'ah sikit lah. Itu macam tengok report, anda ingat kita sebenarnya jemaah lah. Tak apa, sebenarnya jemaah lah. Kita bila ambil putih macam tu, kita sami'na wa ata'na. Kerana keputusan dia tidak salah dengan hadis, kita terima. Kata Amir kata, kita safar, nanti kita buat jemaah takhir. Alhamdulillah, keluar. Tak boleh ada dalam hati haraj. Apa punya Amir ni? Kita hilang 7 hari campur 10 hari. Ni Allah nak bagi ampun semayang jemaah. Betul, kalau tak safar. Kalau safar, ada kelebihan safar. Kita terima keputusan yang wujud dalam hadis. Alhamdulillah. Kecuali Amir kata tak apalah kita jemaah ke sah, tapi kalau kita nak keluar jemaah ni, kita azan dulu lah. Yang tu
angkat piket lah. Itu pun tak boleh juga, jadi borah pula saya lagi. Kan, lawan Amin tak boleh, jadi borah. Benda yang tak bercanggah dengan hadis, kita boleh terima pandangan-pandangan macam tu. Baik, Nabi kata buat witir sebelum sembahyang subuh. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an yaquma min akhir al-lail falyutir awwalahu." Ini Nabi cakap kat kita ni. "Wa man ta'ama an yaquma akhirahu falyutir akhir al-lail. Fa inna salata akhir al-lail mashhuda wa zalika afdal." Ini hadis Imam Muslim. Nabi kata siapa yang takut, khafa dia takut. Dia kata siapa yang khawatir, dia bimbang, dia rasa tak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaklah salatlah witir pada permulaan. Tengok Nabi dah susun dia. Nabi kata man khafa an yaquma min akhir al-lail. Siapa yang aku tidur ni aku nanti terus. Maka Nabi kata kalau macam tu ada dalam hati, dia sendiri tahu lepas isyak tu salah tak satu rakaat? Tak salah, boleh buat. Semangat sikit, 3 rakaat. Semangat sikit, 5 rakaat. Cukup. Mai semangat macam mana pun, tahan ni dulu. Takut dia mai satu. Faham tak ada kan? Faham tak ada. Buat satu, buat. Tak larat letih, satu jangan tinggal. Satu jangan tinggal. Nabi kata barang siapa yang yakin dia bisa bangun pada akhir malam, dia tu satu orang yang tama'a ay yaquma akhirahu, dia satu orang yang kuat semangat. Aku ada betul, aku boleh bangkit. Aku tidur atas bantai kapur, aku tepuk kapur, bantai gerak aku ke 5. Pakcik biasa buat betul. Saya dah buat masa muda dulu. Tak buat dah. Lah anak dia gerak. Bantai gerak aku ke 5. Jangan tak gerak aku ke 5, aku bakar langsung pergi. Bantai tu pun seriau. Macam mana dia jaga? Orang serta dulu punya betul. Orang serta dulu punya betul. Bangkit. Alhamdulillah. Siapa yakin dia boleh bangkit, alhamdulillah. Maka dia semayanglah witir pada akhir malam. Semayang witir pada akhir malam ni ada kelebihan. Semayang witir di awal malam boleh. Hukum membenar. Nabi kalau kata boleh, boleh kan? Nabi kalau bagi kelonggaran, boleh kan? Ini satu kaedah Ahlus Sunnah. Apa dia ikhwan? Sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi, kita jangan menjauhkan diri daripada benda Nabi kata boleh. Nabi kata boleh, boleh. Walaupun kita tak berapa syok dengan cara tu. Macam semayang witir, kita boleh buat 2 rakaat, 1 salam. Lepas tu bangkit, buat 1 rakaat. Nabi kata boleh. Kita boleh buat lagu mana? 3 rakaat, 1 tahiyat, 1 salam. Nabi kata boleh. Antara 2 cara ni Nabi kata boleh. Boleh. Imam dia sembahyang 2 rakaat, 1 salam. Lepas tu dia bangkit, dia buat 1. Kita ikut. Apa imam ni semua dia pakai cara lagu ni? Tak apa, selagi mana cara tu wujud dalam hadis, boleh. Hari kita ada di imam, kita pegang mikrofon, jemaah sekalian. Malam ni anak jadi imam, anak nak buat 3 rakaat sekali pi, duduk tahiyat akhir saja, lepas tu bagi salam. Jemaah tak boleh komplain. Pasal apa? Wujud dalam hadis. Benda yang boleh berdasarkan hadis Nabi. Nabi bagi perakuan, Nabi tunjuk lagi. Kalau kita bantah, boleh rosak manhaj Ahlus Sunnah kita. Boleh rosak. Kita terima benda tu. Tapi kalau benda tu tak jelas, baru kita cari yang mana yang lebih jelas. Macam ni kita tengok. Nabi kata apa dia? Kerana sesungguhnya sembahyang witir pada akhir malam itu, dekat-dekat nak subuh tu, disaksikan oleh malaikat, dan itu lebih utama lagi. Pasal apa? Nanti tengok witir itu nama Allah kan. Kemudian Allah suka witir. Ketiga, malaikat saksi. Yang keempat apa dia? Allah turun daripada Arasy ke lagi dunia. Waktu tu penuh dengan kelebihan. Waktu tu nanti kita akan jumpa dalam Riyadhus Shalihin, tapi saya tak ingat apa-apa. Itu hadis. Nabi kata siapa yang bangkit time tu, janganlah sekadar dia berkecil macam seekor binatang 4 kaki. Binatang 4 kaki ni dia jaga time tu, dia berkecil, dia masuk balik kandang lain. Nabi kata sekurang-kurangnya dia bersugi
dan katalah Allahumma firli dan firli. Jangan jadi macam binatang 4 kaki. Mungkin pergi kencing lah tu pergi kencing lah. Dia pergi kencing. Lepas tu dia macam mau tidur balik. Nabi kata dengar macam tu. Pasal apa? Pasal Tuhan kamu Rabbunallah yanzilu ila sama'i dunya. Malu Nabi kata Tuhan turun. Sekurang-kurangnya sugi. Sugi ni sunnah Nabi. Malaikat bila tengok orang bersugi dia syok. Nabi kata bila dengar ayam jantan berkokok, dia nampak malaikat. Ini bukan betul, ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Ke depan kita nak jumpa hari itu. Bila ayam jantan berkokok, kita pun tadah tangan alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, minta sesuatu. Ya Allah, bagilah kekuatanmu, sihatkan tubuh badan aku, pendengaran, penglihatan aku. Walhamdulillah rabbil alamin. Pasal kita berkokok malaikat tu. Ini ada dalam hadis Nabi. Ada, yang ada kita buat, yang tak ada kita stop saja. Itu adalah hadis Imam Muslim. Kemudian dalam bab sembahyang witir ini para ulama bawa beberapa hadis. Apa dia? Di antaranya sembahyang witir ini dikaitkan dengan baca kunut. Ini hadis riwayat daripada Al-Hasan cucu Nabi. Hadis ini disahihkan oleh Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Allahumma hdini fiman hadait. Cuma ulama hadis kata hadis berkaitan dengan Allahumma hdini fiman hadait, berkunut dalam sembahyang witir. Hadis macam ni dia tak main daripada banyak sahabat. Kebanyakan sahabat mereka meriwayatkan witir tanpa kunut. Sebahagian sahabat meriwayatkan witir dengan kunut. Kata ulama hadis, yang kita gabung ke semua hadis ni kita dapati, maka dalam sembahyang witir kita berkunut, kita tinggal. Kita baca, kita tinggal. Kalau kita baca sentiasa witir, kunut dalam witir, itu juga tidak banyak hadis meriwayatkan seperti itu. Boleh berkunut dalam witir dan tinggal. Lepas tu cari masa berkunut pula. Mengaitkan doa kunut dengan witir, Allahumma hdini fiman hadait, itu memang ada di dalam riwayat Abi Dawud. Boleh baca. Dan kemudian dikaitkan dengan baca kunut witir dengan angkat tangan daripada Ibnu Umar. Angkat tangan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Baca angkat tangan. Kemudian ada sikit bahas para ulama. Anas menyatakan Nabi baca doa kunut dalam sebulan. Dia kata kunut nazilah. Tapi Nabi baca kunut tu sebelum daripada baginda rafah. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari kata, beberapa pandangan para ulama kata, kalau kita baca doa kunut itu kerana satu hajat, kita ada hajat besar, maka afdal kita baca dia sebelum rafah. Kalau kita baca doa kunut itu kerana witir biasa-biasa, bukan hajat besar-besar, baca lepas rafah. Tapi Ibnu Hajar kata sepatah pun demikian, ini masih ada perbincangan ulama yang belum selesai. Maknanya kita tak dapat satu kata tepat. Imam berkunut sebelum rakaat, imam berkunut selepas rakaat. Imam Malik memilih sebelum rakaat, Imam Syafi'i memilih selepas rakaat. Kalau kita nak buat salah satu daripada itu pun tidak menjadi masalah, kerana benda itu wujud tanpa ada satu keputusan yang jelas. Dan benda itu tak jatuh pada martabat-martabat yang boleh disingkirkan daripada hujah, kita boleh beramal. Silakan. Kemudian Ibnu Hajar kata kunut untuk sembahyang witir itu kunut yang pendek dan ringkas. Tak perlu baca banyak-banyak. Buku yang kita baca tu kan, Sahih Fikih Sunnah tu, di bawah bab kunut tu untuk subuh, untuk witir ni, dia komen sikit. Ini pandangan dia. Dia kata ada apa yang dibuat oleh imam-imam kita lah ni berkunut dengan kunut yang panjang di Mekah, di Madinah. Dia kata kalau dia bertinggal ke sono. Dia kata lagu tu. Dia kata apa? Mudah-mudahan dengan kita tinggal, kita selamat daripada bid'ah. Kunut dalam witir tu wujud, tapi dengan satu alunan yang panjang. Dia kata tidak terdapat dalam mana-mana riwayat. Nanti tengok, tu pun orang ada komen.
Lepas tu dia buka lagi satu bab dalam Sahih Fiqh Sunnah tu, apa dia? Baca kunut dengan lagu. Macamnya, oh ya, ini lagu Syekha ni. Nampak kawan di belakang sedu-sedu, bawa lagu Nahwan bab ni. Nampak sedu lagi, jaharkah terus. Oh, dia kata mudah-mudahan dapat meninggalkan perangai itu. Kerana kunut bermakna munajat. Ya Allah, awak nak pergi yang sebenarnya itu. Jadi itu kita tak kritik orang, semua kita kata benda tu ada dibahas. Tapi baca Quran, Nabi kata siapa yang tidak berlagu bukan daripada kami. Itu hadis Imam Muslim. Siapa yang tidak berlagu baca Quran, dia bukan man taghanna, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tak taghanna, membawa berdayu-dayu suara dengan Quran, bukan daripada kami. Kerana daripada sunnah kami suka memperelokkan, memperindahkan bacaan Quran. Tapi kunut ada dibahas oleh para ulama. Baik ikhwatul iman, lepas ni kalau Allah Ta'ala izin, kita masuk lagi satu bab, keutamaan solat duha dan bilangan rakaat sembahyang duha, serta disuruh untuk mengerjakan solat duha. Saya ada ceramah di Selangor, kuliah duha. Kuliah tu kuliah duha, pukul 9.30. Saya masuk, dia pas sembahyang duha berjemaah. Ramai. Imam tu baik punya duk baca Fatihah. Ada sembahyang duha berjemaah. Nanti kita tengok dalam bab ni. Boleh tak sembahyang duha itu dibuat dalam keadaan berjemaah? Pernah ada ujuk zaman Nabi dan apa penjelasan para ulama. Ada 3 sembahyang. Bila ulama sembang, dia suka ringkai sekali. Sembahyang duha, istikharah dan sembahyang tahajud. Duha, istikharah, tahajud. 3 sembahyang ni ulama bila sembang dia suka rangkai. Sebab cara kaifiat dia hampir sama dan cara kita faham salah dia pun hampir sama. Ada orang dia sembahyang istikharah habis dah semua, macam mana nak tahu kata istikharah dia tu Allah Ta'ala terima? Dia kata insya-Allah nak 2-3 hari mimpi benda yang sama tu. Istikharah dekat dengan mimpi. Ini satu silap faham yang besar. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Lepas tu sembahyang solat duha. Boleh sembahyang duha sejak matahari mulai naik sampai matahari tergelincang. Lepas tu sembahyang tahiyatul masjid dan makruh duduk dalam masjid sebelum sembahyang 2 rakaat. Masuk duduk terus tak sadar. Tapi makruh, khilaf sunnah. Kita masuk ustaz tu buat kuliah. Kita sembahyang Allahu Akbar, ustaz tu berjerit. Elok kita duduk kena. Orang hari ni sampai tak tahu yang mana sunat, yang mana fardu. Dia kata ini menunjuk ilmu wajib sembahyang tahiyatul masjid, sunat tu pun tak tahu lah. Rasa dia kata apa? Kita kata kan, apa orang hari ni dia kata benda macam ni punya asal apa tak lepas. Betul ke? Kita masuk majlis ilmu di masjid, di luar ustaz tu mengajar, kita mesti duduk. Kita tinggalkan tahiyatul masjid di bawah bab ni. Ada jawapan bagaimana Imam Malik kena hentam teruk. An-Nawawi, wa'alah Imam Malik cukup. Imam Malik kata kalau kita masuk jemaat, imam tu khutbah, jangan buat tahiyatul masjid, duduk dan dengan khutbah. Imam Nawawi baru cukup Imam Malik. Nanti kita tengok daripada macam mana. Daripada macam mana kita tengok. Wallahu a'lam.